Ya. Okey. Lepas tu Maria 43.3. Okey, Maria dapat. Lepas tu lebih berat daripada Zulizar. Maksudnya Zulizar ni dah salah lah. Dia nak yang paling ringan. Okey, kita cuba pula Rajaman. Rajaman 31/2. Jadi kena tukar kepada kg lah. Iaitu kita pisahkan formula 3 kg dengan 1/2 kg pun boleh. Yeah. Alright. Mana 1/2 kg tu akan jadikan perpuluhan. Macam mana nak jadikan? 1/2 jadikan perpuluhan. Betul, sebab sini dalam bentuk pecahan. Sana saya dah lupa. Okey, tak apa. Kita asingkan dulu. Kita pecahkan dulu. Jadi 1/2 darab dengan kg. Kita tukar kepada tu 1000 kan. 1000 tukar kepada gram. Akan dapat 500 gram. Jadi tambah dengan 3 kg tu. 3 tu akan jadi 3000 lah. Jadi akan tukar balik kepada kg. Akan dapat 3/5. Oleh yang demikian 45 tolak 3/5. Okey, kita tolakkan. Akhir cuba tolakkan macam biasa. Akhir dapat berapa? Macam biasa nanti dapat berapa kan? Ya, 45.0 tolak 3/5. Uh, 41.5. Okey, 41.5. Jadi kita tulis kat sini 41.5. Zulizar ni dah memang salah lah, sebab kata lagi berat. Salah. Bukan salah, kita buang lah. Sebab dia nak siapa yang paling ringan. Jadi yang paling ringan Jadi kita compare lah. Rajaman. Rajaman 41 lah. Jadi Rajaman itu cara dia. Kena buat 1/1. Okey, cuba soalan ni tak apa. Kita cuba buat. Kalau salah apa? Dia gunakan sebuah kotak berjisim dan beberapa biji bola besi disusun sama saiz di atas sebuah penimbang. Jisim setiap bola itu adalah sama. Berapakah jisim jika 3 biji? Jadi nak cek sebiji tu berapa? Jadi jisim ni Dia kata jisim dekat biji bola adalah sama. Kita tak tahu jisim tu berapa. Jadi kita kena cari sebiji berapa, kemudian baru darab dengan
3. Ya. Tak apa, it's okay. Jika dan biji bola adalah sama, merupakan jisim dalam KJ dan G 3 biji bola besi itu. Ya, saya nak pergi tanda nak. Okay, baik.
Cikgu saya baru balik dari kelas. Okey. Yang ni cikgu boleh tolong ajar tak? Okey, boleh. Pertama, untuk soalan sini, okey dulu dia punya biji besi tu ada berapa? Okey, kita kirakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 biji besi ataupun tu. Kemudian 20 bahagi dengan 12. Jadi kita kira kalau 20 kita dapat 1,667. Lepas tu dia nak 3 biji bola besi. Akan dapat 5. Jadi yang pertama 20 kg ni kita bahagi dengan 12 biji besi ni, dan 1 biji besi akan dapat 1,667. Jadi dia nak 3 biji bola. Jadi kita darab saja dengan 3 akan dapat 5 kg. Okey, kita sambung dengan soalan nombor 14. Okey, 14 adalah 7,5% daripada 2500. Cuba Akak buat macam mana nak dapatkan jawapan dia. 7,5% daripada adalah Berapa kan? Macam mana kita? kena bahagi Okey, betul? bahagi dengan 7,5 bahagi dengan 100 ke? Betul. Bagi 100. Okey, kalau bagi, dia kena gak ke kanan ke ataupun ke kiri? Kalau bahagi dia kena ke kanan ke kiri. Kalau Maksud kita tu dia punya titik perpuluhan tu. ke kiri. Ya, betul. Sebab kalau ke kanan daka, maksudnya darab ke kanan. Kalau kiri baki. Din. BAKI. Baki maksudnya bahagi ke kiri. Jadi kita gakkan titik perpuluhan sebanyak 2. 1, 2. 0,075. Lepas tu kita dah dapat 0,075. Kemudian daripada ni kita nak apa? Apakah kata kunci yang perlu kita ingat kalau ayat daripada? Kata kunci yang perlu kita ingat. Darab ke, bahagi ke, tambah? Daki. Itu daki lain. Kita dia kena darab. Kalau daripada darab. X. Ataupun darab lah. X tu darab.
Bukan dia tanda darab lah. Ataupun kita panggil darab. Okey. Lepas tu 0.075 awak kena darab dengan 2500. Macam tu. So, Ni dia punya hasil darab tu dapat berapa. hasil darab dia dapat berapa? Ya. Hasil darab dia yang cikgu tulis kat situ kan? So, sekejap. Tahu tak apa? Tulisan ni cikgu. Tak ada. Boleh nampak. Okay, jap. Kat sini lah, bukan ambil. Kat sini. Sekejap, saya nak tutup benda ni jap. Okey, baik. Kat sini cikgu. Kat sini je. Saya tak nampak. Sebab dia, baru tak. Ya betul. 0.075 darab dengan 2500. Ya. Zip. Okey, cuba darab dulu. Kita gerakkan titik perpuluhan dahulu. Boleh ke lupa? $187.5. Betul. 187. Perpuluhan 5 B daripada. Okey, bagus. Okey. Kita cuba yang nombor 15. 3/5 darab 800. Okey. Macam mana nak buat? Kita ulang kaji. Saya rasa nak berat lagi. Cikgu, saya nak pergi tanda siap. Okey, boleh. Kentut je dia punya cikgu. Okey, normal. Saya rasa nak berat dia punya kentut je. Awak makan apa? Roti canai. Mungkin kuah kot.
Belajar. Mereka adalah pasangan ialah pasangan pertukaran Ini dah buat nombor 15. sistem 24 jam pada sistem manakah sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Peradaan manakah yang betul? Dah siap. Cikgu dah siap semua. Okey, nombor 15 apa jawapan dia? Ha? Nombor 15, 3/5 darab 800. Oh, yang tu ingat yang kat bawah tu. Buat yang nombor 15 dahulu. Kalau 3/5 nak tukarkan kepada kepada nombor bulat boleh ke? Tak. Boleh kita buat dulu. 800 darab 3 akan dapat 2400 bahagi dengan 5. Berapa lama dekat? 24 jam pada sistem jam. Bagi saya buat. Okey, tak apa. Tu dulu. Saya nak buat jawab. Saya dapat 480. Betul. Jawapannya adalah C, 480. Ya, betul. Okey, kita cuba nombor 16. Cuba nombor 16. Berikut adalah pasangan pertukaran waktu. Yang manakah yang betul? Kalau pasangan pertukaran waktu mereka apa? Apa maksud pasangan pertukaran waktu? Maksudnya dia tukar daripada 24 jam kepada 12 jam. Saya rasa B. Saya rasa B. Biar tak kita semak. Biar sebab yang lain tu betul ke salah? Lain tu saya rasa salah, yang lain tu salah. Kesalahan ke
jawapannya adalah B. Cikgu ambil gambar saya. Tak, saya dah ambil lah. Saya ada rekod. Cikgu rekod je. Jadi dia automatik rekod gambar awak. Jadi saya boleh ambil ikut situ lah gambar awak. Kalau macam tu, kalau saya buat benda macam ni boleh ke? Mana? Itu nampak lah. Dah rekod nampak lah. Sebelah muka. Tak. Saya cari benda lain. Makan. Makan macam tak cantik lah. Sebab mula awak sengit. Ini lagi tak cantik. Mana? Tak. Sekejap, delete. Ya, dia lap. Bukan okey. Robot. Kenapa mulut dia susah gerak? Susah. Mata ke? Okey. Kenapa dia ada potong? Kat situ, kertas tu. Ni saya photo street. Okey, menunjukkan dua buah segi empat tepat dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Ni ada 4. Dia kata hitung pecahan kawasan yang beroleh daripada kedua-dua segi empat tepat tu. Nak betul? Ini kira per 4, 1/4, dan ini ada berapa? Kira itu baru kita fikir dia punya cara kerja dia. Dibayar kepada berapa daripada pecahan daripada kedua bagi dua. Hitung jumlah pecahan beroleh daripada kedua-dua segi empat tepat. Itu 1, 2, 3, 4. 1. Yang tu ada berapa? Menyatakan jumlah peratusan kawasan beroleh daripada seluruh raja. 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana nak buat ni? Okey, pertama dia ni awak buat 1/4. Sebab apa? 1 yang beroleh, yang bawah tu 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 8. Lepas tu yang boleh ada 3. Jadi kita tambahkan 1/4 tambah 3/8. Cukup berapa? 1/4 tambah 3/8. 1/4 tambah 3/8 jadi alamak, kat bawah kena samakan. Ya betul. Bawah kena samakan. Kat bawah kena samakan kan? Ya betul. Alah.
Kalau nak samakan kat bawah kena darab. Kena empat tu darab dua. 8 tu darab satu. Yang 4 ni darab 2. Lepas tu 1 pun kena darab dengan 2. 8 darab 1. Lepas tu 8 darab 1 lepas tu 3 tu darab 1. Okey. Jadi maksudnya 4 ni darab 4 darab 2. 1 darab dengan 2. Akan dapat jadi 2 per 8 tambah 3 per 8. Lepas tu awak selesaikan. tambah 8 jadi 5 perubahan 5 per 8. Dapat 5 per 8. Jadi jawapannya adalah 5 per 8. Okey. Dia kata B. Nyatakan jumlah peratus kawasan berlorek. Nyatakan jumlah peratus kawasan berlorek pada seluruh raya itu. Apa-apa. Empat per 12. Okey, kita akan buat 5 per 8 darab dengan 100. Okey, lepas tu kita darab macam biasa. 100 per 1. Atas darab atas, apa dengan bawah darab bawah. Atas darab atas, bawah darab bawah. Suka cakap atas darab atas, bawah darab bawah. Ya, betul. Maksudnya 5 atas kan 100 darab 5. Atas jadi 500, bawah jadi 8. Lepas tu kita bahagikan 8. Macam tu. Dia operasi bahagi operasi darab pecahan. Sekejap, saya nak buat dah. Okey. Saya dapat jawapan 62.5. 62.5%. Itu jawapannya. Ataupun kita buat 63 pun boleh. Sebab 2 tu akan berubah kepada 3. Sebab kawan sebelah dia 5. 5 kan lebih daripada 4 kan. Jadi kena tambah 1. Okey, boleh Boleh. Okey, ada nak tanya apa-apa? Nak habis tuition ke? Sekejap lagi 14 minit.
Okey, kita buat soalan seterusnya. Nombor 4. Soalan seterusnya. Nombor 4. Dapat juga 3 ketingkatan nombor. Faktor disusun seperti berikut. Hitungkan segitiga tolak. Cikgu. Saya rasa saya dah tahu kod macam mana nak buat. Okey, macam mana? Kad itu disusun seperti berikut. Ini saya dengar buat sekejap. Sekejap cikgu, saya buat sekejap. Tak apa, okey. Tak. Saya dah buat jawapan 1.137. Kita semak sama-sama. Kita semak sama-sama. Saya boleh lagi tolak dengan 9. Tunggu. Taklah, semak. Dalam 0.3. Okey, yang pertama nak buangkan titik perpuluhan tu kita kena alihkan. Ini 1 tempat perpuluhan. Ini 1, 2. 2 tempat perpuluhan. Kemudian 2 tempat perpuluhan tambah dengan 1 tempat perpuluhan. Akan dapat 3 tempat perpuluhan. Kemudian aku darab macam biasa. 379 darab 3. Jadi cuba kita darab macam biasa. 379 darab 3. Kita akan dapat 1137. Kemudian kita gerakkan balik 3 tempat perpuluhan. 1, 2, 3. Jadi 9 perpuluhan sifar tolak dengan 1.137.
Okey, lepas tu kita tolak macam biasa. Kita tolak daripada depan. Saya tengah tengok tau. Okey. Kenapa 7.87 itu adalah jawapan dia lah. Dapat 2 markah. Pertama, susunkan balik nombor dalam kad dia. Lepas tu darab 3.79 darab dengan 0.3. Tapi kena buangkan dulu titik perpuluhan. Jadi kita tambahkan 2 tempat perpuluhan dengan 1 tempat perpuluhan. Ia akan jadi 3 tempat perpuluhan. Kemudian darab macam biasa akan dapat 1137. Kan? Lepas tu masukkan balik 3 tempat perpuluhan akan dapat 1.137. Lepas tu 9 tolak dengan 1.137 akan dapat 7.873. Okey, dapat 7. 8. Ada 7.873. Saya rasa saya ada termenung sikit tadi. Ha? Saya rasa saya ada termenung sikit tadi. Kenapa? Lepas ni ada kelas apa? Lepas ni kelas apa? Lepas ni di mana? Dah tak ada lah. Lepas ni judo. Itu okey. Tak apa. Saja dia tanya. Jadi untuk soalan tu ni awak kena faham. Pertama, kalau dia bagi kad nombor, tengok pada kad tu. Kalau empat segi kat mana, bulat kat mana, segitiga kat mana. Okey. Lepas tu awak susunkan ikut kad nombor itu. Kemudian tengok yang mana penting. Kan kita belajar operasi bergabung kan. Utamakan kurungan. Yang kedua, darab. Yang ketiga, tambah ataupun tolak. Yang mana jumpa dulu sebelah kiri ya. Itu dia punya hukum operasi bergabung. Operasi bergabung akan pakai di sekolah menengah pun pakai. Cuma dia lain sikit lah. Soalan dia lagi panjang lah. Bulat mata. Lepas tu kena selesaikan satu persatu. Lepas tu 9 tolak dengan 1.137. Dia akan dapat 7.873. Dapat 2 markah. Okey, kalau anda ada sikit lagi masa, kita cuba ulang kaji bab nisbah. Nisbah akan pakai di tingkatan 1, bab 4. Hafiz ada 12 ringgit. Kohan ada 3 ringgit kurang daripada Hafiz. Okey, berapakah duit Kohan? Apa sebab sedap dia? Tak, saya tunggu jawapan awak.
Kuhan ada RM3 kurang daripada Hafiz. Berapakah duit Kuhan? Kuhan. Kuhan. Kuhan tu apa? Dia nama India. Oh ya. Kan ada RM3 kurang daripada Hafiz. Nisbah. Nisbah susah. Tak susah lah. Kita nak dia punya teknik dia. Pertama, dia akan beritahu Hafiz contoh, akal ada RM12. Adik akal ada RM3 kurang daripada akal. Jadi adik akal ada berapa ringgit? RM3 kurang. 12 tolak 3 lah. 9. Yes. Betul. Jadi adik awak ada RM9. Awak RM12. 9. Betul. Nyatakan nisbah wang Kuhan daripada mereka berdua. Jadi kita buat dulu wang Kuhan. Ya. Jadi kita campurkan wang mereka sebab dia kata jumlah wang mereka berdua bermaksud 12 tambah 9 akan dapat 21. Jadi Kuhan dia punya wang dia adalah RM9. RM9 nisbah 21. Tentu. Lepas tu kita kecilkan 9 bahagi dengan 3 berapa? 9 bahagi dengan 3 berapa? Ya saya. 9 bahagi dengan 3. Apakah jawapannya? Ya, mari saya kira guna otak saya. Okey, bagus. Okey, 3. Jadi berapakah yang 21 bahagi 3? 21 bahagi 3. Berapa jawapannya? 1 bahagi 3. Sebab kita kena kecilkan jawapannya. Tujuh. 7. Jawapannya adalah 7. Jadi jawapannya adalah 3 nisbah 7. 37. Bukan 37. 3 nisbah 7 sahaja. Itu jawapan dia. Pertama, soalan nisbah dia akan bagi tahu siap-siap. Sekian-sekian ada berapa semua. Lepas tu dia akan cakap nyatakan nisbah wang Kuhan contoh kepada jumlah wang mereka berdua. Jadi awak kena tambahkan jumlah Hafiz dan adiknya Kuhan lah. Lepas tu kecilkan jawapan dia, akan dapat 3.7. Okey, ada tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, so saya akhirkan kelas dekat sini saja. So moga bermanfaat untuk awak. Terima kasih join kelas saya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.